Gapo dia banci e-saving atau banci sak somsap e-saving. Siapa dia tengok berita dah dia nak ada bahagian Thanakan Krungthep. Waktu beg lakin baru kata siapa dia buka banci e-saving hak Thanakan dia tu, kalau duit dalam tu tak lakah pada 2000 kok nak on tak boleh. Nak cabut pun tak boleh juga. Tu gapo dia banci e-saving dah. Dia hari ni jawab pe dia iaitu banci e-saving, banci hak kita buka sendiri. Bagi orang tak ada masa nak pergi buka banci di Thanakan, di kaunter dia tu. Duduk tunggu panjang masa situ, dia tak ada masa. Dia buka sendiri dalam telefon dengan cara online, buka app mobile banking, boleh buka banci juga dalam tu. Hak tu yang panggil banci e-saving. Beza dia tu banci e-saving tu tak ada semut banci dah. Apabila kita buka siap dah tu, semut banci tak boleh. Tak super dengan banci omsap peketik. Hak kita pergi buka di Thanakan di kaunter tu, hak duk tunggu queue lama-lama tu dah. Hak tu boleh semut banci. Tu beza dia. Inilah jawab pe dia banci e-saving dah. Jadi bahagian Thanakan Krungthep, saya royak saat ni itulah dia waktu beg lakin baru. Kalau dia buka banci e-saving dengan Thanakan Krungthep tu, kalau duit dalam tu tak lakah pada 2000 kok, nak on tak boleh dah, nak cabut pun tak boleh. Makna kata nak buat tu rakam kangen gapo dia pun tak boleh. Lepas pada tu jadi gegel luka Thanakan Krungthep. Hak orang pakai banci e-saving tu lah, dia tak puas hati. Dia waktu beg drama lah kata sebab gapo bahagian Thanakan sendiri waktu beg lakin lagu ning dengan tak ada istihar naik gapo langsung dah. Tu bahagian Thanakan dia tahu kata ada orang tak puas hati, ada orang duk drama tu dah. Dia pun jadi naik istihar mula kata dia nak dia memikam duk lagi. Sebab pada tu dia sudah royak dah kata dia nak bakal lakin baru pada tepat 2 bulan Mesa yun dah. Lepas tu dia naik istihar barulah kata dia nak panjang masa lagi. Tak tahu kata tepat berapa lagi dah. Tu dia. Kalau ni hak kita ni nampak lagu mana kalau orang ada banci e-saving hak jenis sehari makan hari ye dah. 2000 kok tu banyak dah bagi dia tu dah. 1000 kok tu banyak dah bagi dia. Tiba-tiba misalnya kata dia nak buka tak boleh tu, tu hak ni nyanyolah. Bagi orang hak ada duit banyak dah tak apalah dah. Ni tak kira tu orang chowkin kam tu dah. Tu dia. Siapa dia rasa dapat dah video ni tolong share sebar kepada saudara kita. Okey, wassalam.